Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah subtopik 5.3. Subtopik ini adalah subtopik yang paling banyak akan ditanya. Tak kisahlah kamu baru masuk tingkatan 2. Dalam peperiksaan SPM pun akan ditanya juga. Ini adalah merupakan basic dan merupakan perkara asas. Okey. Baik. So, subtopik 5.3, lilitan dan luas bulatan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk lilitan dan luas bulatan. Okey. 5.3.1, hubungan lilitan bulatan dengan diameter. So, bila kita buat, kita baca, kita jumpa satu rumus, iaitu lilitan per diameter sama dengan pi. Lilitan per diameter sama dengan pi. Dekat sini, kalau kamu ada masa, kamu boleh baca lilitan ke semua, baca kain seperti ni semua kan. Okay, so kita nak fokus dekat sini. Kalau ada bulatan, okay, dia ada kaitan dengan pi. Pi ni apa? Pi ni Ustaz pun tak tahu nak rumus macam mana. Tapi kamu kena ingat, pi ni ialah lilitan per diameter. Okay, so pi ni kita akan gunakan banyak kali dalam rumus lilitan ataupun luas bulatan. So, kalau kamu tekan dekat Google nak cari nilai pi, dia akan keluar banyak. 3.1.4 bla 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 berjuta-juta. Tak perlu hafal, kita hafal Quran. Okey. So yang penting sekarang dia dalam peperiksaan dia akan bagi sama ada nilai perpuluhan ataupun pecahan. Okey. 3.142 ataupun 22/7. Okey, ini adalah nilai pi. Contoh dalam peperiksaan dia bagi, gunakan pi sama dengan 22/7. Gunakan nilai ni. Jangan kamu gunakan nilai 3.142. Gunakan pi sama dengan 3.142. 3.142. Okey, baik. So, kamu gunakan nilai yang ni juga. Andai kata kalau dia tak bagi, kamu boleh pilih yang mana satu. Boleh guna yang ini, 22/7, ataupun yang ini, 3.142. Tapi Ustaz lagi suka kamu gunakan 22/7. Baik. Okey, so boleh ingat simbol pi. Macam mana kita nak tulis pi? Ustaz nak tulis pi macam mana? Okey, dalam bahasa Inggeris eja dia PI. Dalam bahasa Melayu bacaan dia PAI. Dibaca PI. Okey, pi. So, simbol dia 1, 2, tarik. 1, 2, tarik. 1, 2, tarik. Baik. So, kita pergi kepada rumus lilitan bulatan. Lilitan bulatan. Okey. So, ambil rumus yang Ustaz bagi ni. Lilitan bulatan, cuba hafal dua rumus sahaja. Yang pertama, lilitan sama dengan pi d. Maksud dia apa? Pi darab diameter. Okey. Ataupun lilitan sama dengan 2 pi j. 2 pi j maksud dia apa? 2 darab pi 22/7 darab j. Baik. Boleh nampak j ni apa? J adalah jari, 22/7 adalah pi, 2 adalah inilah dia punya rumus. So kita tengok balik, kita balik pada rumus. Kamu tengok pada rumus ni. Okey. Diameter kalau dia bagi diameter, gunakan diameter. Kalau dia bagi jari, gunakan jari. Okey. Baik. So dekat sini, apa kaitan diameter? Kenapa diameter ni ditulis satu saja manakala jari ni 2? Sebab dalam satu bulatan, okey, dia nak ada diameter, betul? Nama dia diameter. Kalau separuh, nama dia jari. Okey. So kalau untuk lilitan, dia guna full macam ni. Nama dia diameter. Okey, betul. Kalau jari tambah jari, ada berapa jari kat sini? Ni jari yang pertama, ni jari yang kedua.
So ada 2 jari. So itulah dikatakan 2 darab J. Ada 2 J kat sini. Nampak tak? 2 J. 2 J kat sini. 2 jari. Kita rumuskan dekat bahagian sini. Okey, 2 pi J. Okey, so kamu hafal lilitan sama dengan pi D. Lilitan sama dengan 2 pi J. Hafal sekarang. 1 minit dari sekarang. Lilitan sama dengan pi D. Lilitan sama dengan 2 pi J. Baik. Lilitan sama dengan pi D, lilitan sama dengan 2 pi J. Okay, next. Okay, lilitan, luas bulatan, panjang lengkuk dan luas sektor. So, kita akan cover untuk kamu sekarang lilitan dulu. Menentukan lilitan bulatan. So, kita cover menentukan lilitan bulatan. Macam mana kita nak cari lilitan bulatan? Okay, seperti yang kamu tahu, bulatan, okay, kita nak kira yang keliling dia ni. Yang keliling ni nama dia adalah lilitan bulatan. Okay, lilitan bulatan ataupun perimeter bulatan. Okay, so kita tengok kat sini. Contoh 6. Hitung lilitan bulatan jika diameter 14. Jari 2.3. Kita guna soalan yang pertama dulu. Diameter. So, gunakan rumus yang pertama tadi. Ustaz suka sangat kalau kamu boleh tulis rumus. Supaya apa? Supaya kita tak tersesat. Tulis dulu rumus. Lilitan sama dengan pi D. Pi apa? Dia bagi pi dekat sini. 22/7 darab D. D berapa? 14. So, tolong tekan kalkulator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat jawapan? Dapat. Baik, jawapan dia adalah 44 cm kuasa. Tak ada kuasa, dia kuasa 1 sahaja sebab dia hanyalah perimeter. Baik, soalan B. Jejari. Dia bagi jejari 21.3 cm. Gunakan pi 3.142. Gunakan rumus yang kedua. Tulis balik lilitan sama dengan 2 pi J. Okay, tulis balik 2 darab pi. Pi berapa? 3.142 darab J. J berapa? 21.3. Okey. Tekan kalkulator sekarang. 2 darab 3.142 darab 21.3. Okey. Dapat jawapan 133.8492. Okey, bila dapat soalan macam ni, jawapan macam ni, tolong bundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Tengok, 1 titik perpuluhan, 2 titik perpuluhan. Nombor yang kedua adalah nombor 4. Tengok di sebelah kanan dia. Okey, andai kata di sebelah kanan dia nombor 5, 6, 7, 8 dan 9. Tambahkan 1 kepada 4. Tambah 1. So, jawapan kamu akan dapat 133.85 cm. Baik. Ustaz Padam bagi cantik sikit. Ada soalan setakat tu? Tak ada. Okey, terima kasih. Next. Contoh 7. Diberi lilitan sebuah bulatan ialah 88 cm. Hitung diameter dalam sentimeter bulatan tersebut. Tadi diminta kita kira lilitan. Sekarang dia minta kita cari diameter. Macam mana nak cari? Sebab itulah Ustaz minta kamu hafal rumus. Okey. Kalau lilitan sama dengan 88. So, kita tulis dulu rumus lilitan. Lilitan, soalan yang pertama, lilitan sama dengan pi D. Kenapa kita guna pi D? Sebab kat sini dia bagi diameter. Dia minta kita cari diameter.
So, masukkan balik. Pi D. Okey, dapat berapa kalau dikira-kira tadi? Dia dapat lilitan 88 cm. Masukkan rumus. Okey, pi gunakan apa? 22 per 7 darab D sama dengan 88. Pindahkan 22 per 7 ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Dan dalam pecahan tak ada bahagi, kita kena songsangkan. So, 88 darab 7 per 22. Tekan kalkulator sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapakah jawapan anda? Jawapannya adalah 28 cm. Pandai. Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Diberi lilitan sebuah bulatan ialah 36.8 cm. Hitung jejari bulatan dalam sentimeter dan bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Baik, kat sini dia bagi bulatan ialah 36.8 dan kat sini dia minta kita cari jejari. So, kita gunalah rumus yang kedua. B sama dengan lilitan sama dengan 2 pi J. Okey. So, dia dah bagi kat sini betul. Lilitan 36.8. 2 pi J sama dengan 36.8. Masukkan balik rumus 2 darab pi. Pi berapa? 3.142. 3.142 darab J. 36.8. Yang mana boleh kira, kita kira dulu. Kalau kamu nak pindah pun tak ada masalah. Baik, so kita kira 2 darab 3.142 dapat 6.284 darab J. Okey. Apakah hubungan 6.284 dengan J? Hubungan dia adalah darab. Bila pindah, dia akan jadi bahagi. 36.8 bahagi 6.284. Tolong tekan kalkulator kamu sekarang. 36.8 bahagi. Okey, so kamu akan dapat jawapan. Kita bundarkan siap-siap. Kamu dapat jawapan 5.856. So, kita bundarkan. Jawapannya adalah 5.86 cm. Okey. Baik. Ada soalan? Tak ada. Okey. Kita tengok kepada seterusnya. Okey. Ini kita dah settle bulatan, lilitan. So, kemungkinan besar lilitan. Okey, ini tajuk kita rumus sikit. Lilitan mungkin diminta kita cari lilitan. Ataupun diminta kita cari jejari. Ataupun diminta cari diameter. Ataupun diminta dia cari jejari campur diameter. Dua-dua ni sekali. Okey, tengok kepada soalan. Baik. So, next. Luas bulatan pi J kuasa 2. Tolong hafal rumus ni. Okey, untuk luas bulatan hanya ada satu rumus sahaja. Pi J kuasa 2. Okey. Saya bagi kamu 1 minit untuk hafal. 1. Luas bulatan sama dengan pi J kuasa 2. Luas bulatan sama dengan pi J kuasa 2. Luas bulatan sama dengan pi J kuasa 2. Baik, dah hafal? Okey, next. Menentukan luas bulatan. Okey, so kita belajar luas bulatan. Okey, sebelum tu kita nak belajar dulu. Luas bulatan bahagian mana? Kalau tadi lilitan dekat bahagian luar, dia lilit, ukur lilit. Kalau luas bulatan dekat bahagian dalam ni. Okey, bahagian dalam ni full house ni nama dia adalah luas bulatan. So kita nak kira bahagian yang dalam ni. Gunakan rumus tadi 2 pi J.
Hitung luas bulatan mempunyai diameter 10 cm. Okey, kita pun kira. Masukkan rumus luas sama dengan luas bulatan bulatan. Masukkan rumus tadi pi j kuasa 2. Dekat sini kita ada satu masalah besar. Kenapa? Sebab kat sini dia bagi diameter. Kita bukan nak diameter, kita nak jejari. Kalau diameter dia satu full. Betul. Kalau separuh apa? Kalau sini 10 total, separuh 5, yang ni pun 5. So kita dah tahu kat sini kena bahagi 2. So kita masukkan dulu rumus 22 per 7 darab 5 kuasa 2. Tolong tekan kalkulator. 22 per 7 darab 5 kuasa 2. Dapat. Undarkan kepada 2 titik perpuluhan. 78.57 cm kuasa 2. Luas kena ada kuasa 2. Baik. So, soalan yang kedua, B. Dia bagi jejari. Okey, cantik. Kalau bagi jejari, okey. Masukkan dulu rumus. Luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2. Okey, masukkan rumus 22 per 7 darab jejari 7 kuasa 2. Tolong tekan kalkulator sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawapan dia adalah 154 cm kuasa 2. Baik. Settle soalan contoh ke-8. Next. Contoh 9. Diberi luas bulatan 616 cm kuasa 2. Hitung jejari dan diameter. Gunakan pi sama dengan 22 per 7. So dekat tadi, kat sini dia bagi luas, dia minta kita cari jejari dan diameter. Macam mana kita nak guna? Gunakan rumus tadi. Okey, tulis balik luas bulatan sama dengan pi j kuasa 2. Okey, tulis dulu. Pi j. Sekejap. Okey, tulis semula. Pi j kuasa 2 sama dengan total luas kita dapat 616. Dia gunakan pi berapa? 22 per 7 darab yang kita nak cari sekarang adalah jejari kuasa 2. 616. Pindahkan 22 per 7 ke sebelah kanan. Dia akan jadi darab 616 darab 7 per 22. Ini J kuasa 2. Kamu tekan kalkulator sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Dapat 196. J kuasa 2. Kita nak J sahaja, bukan J kuasa 2. Pindahkan kuasa 2 ke sebelah kanan. Jadi punca kuasa 2 169. Tekan kalkulator. Punca kuasa 2 169 dapat 14 cm. Baik, jejari dah settle. Macam mana kita nak cari diameter? Kalau nak cari diameter, jejari tu darablah 2. 14. Tadi kita dapat 14 darab 2. Kamu kan terror. Dapatlah 28 cm. Pandai. Baik, next. Contoh 10. Diberi lilitan bulatan ialah 66 cm. Hitung luas bulatan. Soalan ini dia sukar sikit. So, ini adalah gabungan lilitan dan ada luas bulatan. So, kamu kena betul-betul hafal. Lilitan bulatan tadi Ustaz kata apa? Apa rumus lilitan? Pi d. Ataupun 2 pi j. Luas pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2. Baik, dia bagi lilitan 66. Dia minta kita cari luas bulatan. Macam mana ni?
So, macam mana kita nak cari benda ni? Yang paling struggle. Okay. Apa kaitan dua ni? Nampak tak? Kalau dekat rumus luas, dekat rumus lilitan, okay, kat sini dia ada J. Kat bulat luas pun ada J. So, sekarang ni, kita kena cari jejari. Cari apa? Jejari. Okay, gunakan rumus lilitan bulatan untuk cari jejari. Gunakan yang ni. Okay. 2 pi J sama dengan 66. Okay, masukkan rumus. 2 darab pi berapa? 22/7. 22/7 darab jejari. Okay. Kamu darab 2 darab 22/7 dapat 44/7 darab jejari. Okay, pindahkan 44/7 ke sebelah kanan. Jadi darab 7/44. Tekan kalkulator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kamu dapat 10.5 cm. Sekarang kita dah dapat pemain utama kita, iaitu jejari sama dengan 10.5. Okey, barulah kita boleh cari luas bulatan. Sebab apa? Sebab dalam rumus luas ada jejari. So, kita masukkan. Okey, luas bulatan sama dengan pi J. Kenapa Ustaz suka tulis balik semula? Supaya kita tak sesat. Ini panduan kita. Okey. Masukkan balik rumus. 22/7 sama dengan darab berapa jejari kita dapat ni? 10.5 kuasa 2, jangan lupa. Tekan kalkulator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jawapannya adalah 346.5 cm kuasa 2. Okay, next. Boleh faham Okay, next. Dia bagi luas, diberi luas bulatan 75.46 cm kuasa 2. Hitung lilitan bulatan. Dia bagi luas, dia minta cari lilitan. Okay, so apa dia punya connection? Connection dia adalah jejari. Cari jejari dulu, baru boleh cari lilitan. Okay, luas, cari jejari, baru dapat lilitan bulatan. Okay, so luas. Luas sama dengan pi J kuasa 2. Masukkan rumus. Pi J kuasa 2 sama dengan 75.46. Okay. 22/7 darab jejari kuasa 2, 75.46. Pindahkan 22/7 ke sebelah kanan, jadi darab 75.46 darab, kita songsangkan 7/22. Tinggal dekat sini jejari kuasa 2. Tekan kalkulator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, kejap. Saya salah kira. Minta maaf Okey, ni 46. Darab 7/22. Okey, kita dapat 24.01 jejari. Pindahkan kuasa 2 ke sebelah kanan, jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 2, 24. Okey, kita dapat 4.9 cm. Okey, baik. Barulah kita masuk kepada nak cari lilitan bulatan. Sebab kita dah jumpa jejari. Masukkan lilitan bulatan. Okey, lilitan bulatan sama dengan, gunakan rumus yang kedua, iaitu 2 pi J. Okey, 2 darab pi. Berapa pi? 22/7.
22/7 darab J. Berapa J? 49. 4.9. 4.9. Baik, tekan kalkulator sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawapannya adalah 30.8 cm kuasa. Tak ada kuasa. Dia kuasa 1, okey. So, dia bukan kuasa 2. Baik, ini adalah jawapan dia. So, akhirnya kita dah selesai. Ustaz minta kamu buat latihan. Cuba selesaikan latihan pada muka surat 40, 41 dan 42. Okey, cuba selesaikan. Masa yang diberikan, yang Ustaz cadangkan adalah 20 minit. So, Ustaz yakin dan percaya mungkin tak cukup. Kamu just selesaikan sahaja. Okey. Baik, untuk kerja sekolah esok, kemungkinan esok kita terpaksa adakan kelas di kelas kamu 2 Hambali. Ustaz berharap sangat yang smartboard kamu dapat dihidupkan semula. Sangat sukarlah nak belajar kalau tak ada smartboard. Okey. Baik, itu sahaja daripada Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada guru yang sudi menggantikan pada hari ini. Okay, terima kasih sangat. Okay. Ada sebarang masalah boleh bagi tahu. Okay. Ketidakfahaman pelajar, kalau ada kekeliruan boleh WhatsApp Ustaz. Okay, ataupun boleh tanya kawan-kawan dahulu. Okay. Baik, Ustaz akan hantar video ni, link YouTube ni dalam grup kamu. InsyaAllah, terima kasih dan Assalamualaikum.